أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Moga-moga umur kita, masa yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sungguh-sungguh. Bila pada hari perhitungan melihatkan masa kita dunia, amal kita dunia, banyak amalan kita dengan Al-Quran. Dihitung amalan kita, masa kita sangat banyak dihabiskan dengan Al-Quran Karim. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tidak dirugikan pada hari tersebut, insya-Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma wa ajirna minan nar, Allahumma wa ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan kami beriman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, Ramadan ini, ya Allah, senaringkanlah kami, ya Allah. Tuliskanlah nama-nama kami semua, ya Allah, sebagai hamba-Mu yang dimerdekakan daripada api neraka, ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Mari sama-sama kita menyambung kepada halaman 469. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan halaman pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-17 hingga 20, menyambung kepada bagaimana keadaan pada hari kiamat yang amat mengerikan, yang amat menakutkan, untuk mengingatkan kepada kita bagaimana membuat persediaan. Ayat 21 hingga 22, peringatan dan azab bagi umat terdahulu yang telah Allah berikan agar ianya tidak berulang kepada kita pada kali ini. Dan kemudian dibawakan kisah seterusnya, kisah yang telah lama kita mungkin dah tak berjumpa, kembali ke semula episod Nabi Musa bersama dengan Firaun. Kali ini ada individu istimewa yang menjadi semangat kepada kita, insya-Allah, yang sedang bekerja di jabatan kerajaan ataupun swasta ataupun di mana sahaja.
motivasi yang boleh kita belajar daripada kisah ini. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Innallaha sari'ul hisab. Wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال صدق الله Bawa kepada resolusi pada hari ini kita saksikan. Yang pertama, kita berazam meningkatkan amal kebaikan setiap hari. Berteraskan pada ayat 17 sebentar tadi bahawa kita nak tempah rumah kita di syurga dengan rahmat Allah, sebenarnya kita kena usahakan, ya, bukan sekadar mak ayah kita, keturunan kita ataupun ustaz kita. Yang pertama. Yang kedua, jaga pandangan mata dan hati daripada perkara maksiat
ya. Bulan Ramadan ini peluang untuk kita sama-sama tuan-tuan ya, kita doakan agar mata dan hati kita ini dijaga kerana ianya akan memberi kesan kepada kita, sokong kepada perkara kufur ataupun perkara syukur. Dan yang ketiga, berjalan menghayati dan mengkaji kandungan sejarah. Maksudnya boleh berjalan satu dunia ini tapi pastikan ianya dikembalikan balik kepada Al-Quran, bagaimana kesan orang yang beriman, orang yang tidak beriman. Allah, la ilaha illallah. Dan membawa kepada perkataan pilihan kita, mari kita saksikan, iaitu perkataan pada hari ini syafa'a, iaitu syafaat sebagaimana kita lihat pada ayat 18. Kawan-kawan kita kalau atas dasar yang tidak betul, tidak mampu membantu apapun, tetapi kalau kita buat sesuatu itu kerana Allah, mengikut kepada panduan daripada Rasul, menyokong perjuangan kebaikan, maka inilah syafaat yang kita perlukan apabila peristiwa di hari akhirat ini menyebabkan seseorang itu terdiam, ya, istilahnya idzil qulubul ladai hanajir, ya, kadhimin, iaitu apabila kita telan air liur dan kita rasakan bahawa ya Allah, kecewa dengan apa yang saya pernah buat 50-60 tahun di dalam dunia dahulu, ya, sampaikan mata kita yang tidak digunakan untuk perjuangan, Allah akan nilai adakah ianya digunakan untuk khianat ataupun tidak, ataupun digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk terus membuat amalan takwa. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Jom sedikit tajwid pada ayat yang saya baca sebentar tadi juga. Al-yaum, iaitulah pada hari ini setiap jiwa akan diberi balasan. Tengok slide kita, apakah kita nak tengok contoh-contoh ataupun sifat apa yang boleh kita jadikan pengajaran pada hari ini. Kita lihat slide kita. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Sempurnakan huruf-huruf yang bersifat hamas dalam ayat ini. Dalam ayat sampai al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, ada berapa huruf hamas yang bersifat dengan hams ataupun sebut hamas dalam ayat ini? Al-yauma tidak ada. Tujza tidak ada. Kullu ada. Itu ada hamas. Kaf, huruf kaf yang pertama. Nafsin, nafsin ada fa dan sin. Ada 3 dah. Kemudian bima tak ada. Kasabat, ada lagi tambahan lagi. Kaf, sin dan juga ta. Maka semua huruf hamas kita sempurnakan dalam ayat ini kerana huruf hamas ni bersifat dia agak lemah sedikit. Agak lemah. Okey. So kita nak sebut dia huruf hamas dengan sempurna supaya ayat ini jelas huruf yang kuat, huruf yang lemah itu dizahirkan, ditimbulkan semua huruf-huruf tersebut. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Jangan kita baca al-yawma tujza kullu nafsin. Huruf fa jadi pa pula. Nafsin dengan nafsin. Naf, huruf fa itu gigi kacip kita terkena tekan perut bibir. Naf mengeluarkan angin fa. Sin keluar angin sin. Dan juga huruf kaf, huruf sin dan huruf ta di hujung. Bima kasabat. Ka huruf kaf. Ki ku, jangan ka. Bima kasabat, kasar bunyi kasar kan, pengambilan huruf tu tidak lembut. Bima kasabat, ka bima kasabat. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Sadaqallahul azim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.